Bismillahirrahmanirrahim. Hikam yang ke-10. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Yani anna a'malal birri kasuwarin qa'imatin ay ashbahin كأشباح وأرواحها التي بها حياتها وجود سر الإخلاص أي سر هو الإخلاص فيها فمن عمل عملا بلا إخلاص كان كمن أهدى جارية ميتة للأمير يبتغي بها الثواب وهو لا يستحق على ذلك إلا أنواع العقاب والمراد مطلق الإخلاص الشامل لأنواعه فإنه يختلف باختلاف الأشخاص فإخلاص العباد سلامة أعمالهم من الرياء الجلي والخفي وكل ما فيه حظ للنفس فلا يعملون العمل إلا لله تعالى طلبا للثواب وهربا من العقاب وإخلاص المحبين هو العمل لله إجلالا وتعظيما لأنه تعالى أهل لذلك لا لقصد شيء مما ذكر كما قالت رابعة العدوية كلهم يعبدوك من خوف نار يرون النجاة حظا جزيلا أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا ليس لي بالجنان والنار حظ أنا لا أبتغي بحبي بديلا وأما إخلاص المقربين فهو شهودهم انفراد الحق بتحريكهم وتسكينهم مع التبرؤ من الحول والقوة فلا يعملون إلا بالله ولا يرون لأنفسهم عملا. طيب, maknanya segala amal ibadat as-salihah as-sadirah minal a'dha, segala amal ibadat yang terzahir, yang muncul daripada perbuatan-perbuatan tingkah laku yang zahir yang dilakukan oleh anggota zahir seseorang itu, seperti sembahyang, puasa, baca Quran, haji, zakat, perbuatan-perbuatan ibadat yang zahir ataupun diistilahkan sebagai al-ibadah al-badaniyah. Semuanya sekali itu suwarun, merupakan pelbagai rupa bentuk. Kasuwaril qa'imatin, pelbagai rupa bentuk yang muncul, yang ada. La arwaha fiha, yang tidak ada, yang tidak mempunyai ruh padanya. Tak. Perbuatan yang zahir, sembahyang ni, sembahyang. Contoh, kita takbir, kita berdiri, kita sujud, kita rakaat, sujud, i'tidal, sujud, semua sekali itu, semata-mata perbuatan yang zahir itu merupakan dilihat sebagai rupa bentuk je. Bentuk-bentuk yang tidak bernyawa. Begitu. Rupa bentuk yang tidak bernyawa. Wa arwahuha, ruh-ruhnya, nyawa-nyawanya,
allati biha wa tasiru qabilatan litaraqi amiliha biha ila al-hadratil aliyah. Itu syarah dia. Nah, maknanya roh-rohnya, yang mana roh-roh itu menjadikan seseorang yang mengamalkannya dapat meningkatkan kerohaniannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, roh dia, roh ibadat yang menjadikan seseorang itu, dengan roh ibadat itulah seseorang itu dapat meningkatkan rasa iman dia kepada Allah Taala. Roh dia apa dia? Wujudu sirril ikhlas fiha. Dengan adanya rohnya, nyawa ibadat yang merupakan perbuatan zahir tersebut itu, nyawa dia apa ya? Ialah rahsia, wujudnya rahsia ikhlas yang terkandung dalam pelbagai ibadat yang dilakukan itu. Itu dia. Ini yang dikatakan sirrun huwal ikhlas. Rahsia itu dikatakan rahsia itu ikhlas, itulah rahsia yang terkandung di dalam amal ibadat zahir yang dilakukan itu. Kalau begitu, faman amila amalan, barang siapa melakukan amal ibadat yang zahir yang tidak disertakan dengan rasa ikhlas, samalah kedudukannya, metaforanya seperti seorang lelaki yang menghadiahkan mayat seorang perempuan, hamba perempuan, dihadiahkan kepada sultan. Mayat hamba perempuan dihadiahkan kepada sultan. Kalau hamba yang hidup, perempuan dihadiahkan kepada sultan, sultan nak suka. Tak, ini hamba. Ni hamba dihadiahkan kepada sultan. Kan zaman dulu ada hamba. Ataupun sekarang ni perempuan lah. Anak puan saya ni ambil lah. Beri ke sultan. So sultan nikah. Jadi bini. Bini nombor apa? Nombor ke-40. Dah banyak dah katakan. Katakanlah. Yang keberapa tak kira lah. Maknanya, sultan suka tak? Suka. Tapi kita beri sekarang ni, beri mayat. Perempuan comel tak? Mayat habis. Tak, mayat beri dia. Okey. Contohnya begitu. Tapi dalam waktu yang sama, yabtaghi bihas sawab. Dia minta supaya sultan tadi beri hadiah lah ke dia. Beri ganjaran baiklah kepada dia. Sedangkan dia hanya layak untuk menerima pelbagai seksaan. Nah, pelbagai bentuk ancaman daripada sultan ataupun deraan ataupun balasan buruk daripada sultan. Kenapa? Kerana dia telah menghina sultan sebenarnya. Memberi mayat perempuan mati. Buat apa? Maksudnya. Itu contoh bagi orang yang buat ibadat kepada Allah Ta'ala tidak ada ikhlas. Itulah perbandingan contohnya. Tidak ada makna ibadat yang dilakukan. Wal muradu, yang dimaksudkan dengan ikhlas di sini ialah ikhlas dengan makna yang umum. Ikhlas dengan makna yang umum merangkumi semua bentuk ikhlas. Semua bentuk peringkat ikhlas. Ikhlas ni ada peringkat. Dia bukan ikhlas satu jenis je. Dia banyak peringkat. Dia ada 2-3 peringkat. Kata Syekh Syurnubi sini dia ada 3 peringkat paling kurang. Iaitulah sama ada peringkat ikhlas tu bergantung kepada peringkat orang yang melakukannya. Orang yang melakukan ikhlas tu berbeza-beza. Ikhlas di peringkat kita orang biasa ni berbeza dengan orang ikhlas di peringkat orang yang sentiasa buat ibadat. Ikhlas orang sentiasa buat ibadat tu berbeza dengan ikhlas orang yang hanya mengharapkan Allah. Nah, jadi contohnya di sini ikhlas al-ubad, orang yang sentiasa melakukan ibadat. Ahli ibadat. Ikhlas dia ialah apa? Untuk menjadikan amal ibadatnya terselamat, terbebas daripada sifat riak menunjuk-nunjuk. Sama ada riak tu riak yang terzahir, yang jelas didapati, yang dikenali oleh orang, yang diketahui oleh orang, ataupun riak yang tersembunyi dalam hati orang tak sedar.
tapi dia sedar. Maka orang yang ahli ibadat ni nak membebaskan diri mereka daripada perkara ni. Bila mereka dapat membebaskan diri mereka daripada perkara riak ini, maka mereka itu dianggap sebagai ikhlas. Itu satu peringkat. Ada juga orang di kalangan hamba Allah Ta'ala. Nah, maka orang yang di peringkat hamba ikhlas di peringkat ahli ibadat ni, mereka itu melakukan ibadat kerana mencari keredaan Allah Ta'ala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menghindarkan diri daripada sifat, daripada murka Allah Ta'ala ataupun daripada balasan seksa Allah Ta'ala. Kita minta begitu, nak begitu, buat ibadat, ikhlas lah tu. Bukan kena nak suruh orang suka, bukan nak suruh orang kata kita hebat, tapi nak takut kepada Allah Ta'ala, takut kena murka Allah Ta'ala, takut kena masuk neraka, nak syurga Allah Ta'ala. Ikhlas lah tu. Nah, okey. Itu ikhlas yang pertama. Ikhlas peringkat orang yang kedua, ikhlasul muhibbin. Ikhlas orang-orang yang mempunyai sifat kasih kepada Allah Ta'ala. Rasa kasih yang memuncak kepada Allah Ta'ala tu menjadikan sifat ikhlas dia menjadi tinggi, menjadi lebih murni daripada sifat ikhlas yang pertama tadi. Maka ikhlas mereka itu ialah melakukan satu amal ibadat tu hanya nak membesarkan, mengagung-agungkan Allah Ta'ala. Tanpa melihat Allah Ta'ala nak beri dia apa. Tak kira lah Allah Ta'ala beri apa pun. Tapi perasaan dia tetap nak merasa membesarkan Allah Ta'ala dalam ibadat yang dilakukan. Bukan kerana mencari itu dan ini. Nah, dia buat ibadat kerana itu, perasaan hati dia begitu. Kenapa? Kerana dia sedar bahawa Allah Ta'ala memang ahli untuk dibesarkan, dimuliakan, dipuji-puja ataupun dilakukan ibadat hanya kepadanya. Okey, seperti yang berlaku kepada Rabi'ah Adawiyah. Dah. Mereka itu semua, kata Syekh Rabi'ah Adawiyah, mereka itu semua melakukan ibadat. Dah. Mereka itu semua melakukan ibadat kerana takut neraka-Mu, dan mereka itu berharap untuk berjaya daripada neraka tersebut dan mempunyai balasan yang baik. Ataupun mereka itu ingin duduk dalam syurga yang enak, yang hebat dah. Lalu mereka itu dapat memiliki pelbagai istana-istana dan mereka itu dapat meminum air-air yang sedap. Dan walau bagaimanapun bukanlah untukku syurga tu, bukan untukku. Dan neraka tu bukan aku inginkan. Bukan syurga dan neraka yang menjadi habuanku. Gitu. Tetapi aku melakukan ibadatnya kerana rasa cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku tidak akan mencari ganti daripada cinta yang tulus aku ni kepada Allah Taala. Okey. Jadi nak menunjukkan kepada kita, dia buat ibadat tu bukan kerana meminta syurga ataupun nak menghindari dari neraka. Bukan maksudnya dia tak mahu masuk syurga, dah. Bukan maksudnya dia tak mahu biarlah masuk neraka, dah. Bukan maksud begitu. Maksudnya bukan suatu tumpuan dia. Tumpuan dia, hati dia rasa nak Allah je. Rasa kasih kepada Allah Ta'ala. Rasa kasih bersangatan ni sehingga kan lupa dia mengingati syurga dan neraka. Begitu. Ada orang macam tu, kan? Orang yang bila rasa kasih bersangatan tu kepada seseorang dengan sesama manusia pun boleh begitu. Biar dia nak beri saya apa-apa pun. Saya nak kerja je. Asal saya dapat dia apa lah. Biar dia nak beri apa pun saya tak apa. Tengah kasih. Orang tengah kasih gitu lah. Biar dia buat apa-apa pun. Asalkan saya kasih dia kasih saya cukup lah. Bila dah dapat tu baru nak tu lah. Nak ni lah. Macam-macam. Itu contoh perasaan kasih sesama manusia pun boleh laku. Bersama dengan Allah Ta'ala lebih lagi dah. Okey, itu ikhlas al-muhibbin. Ikhlasul muqarrabin
fahuwa syuhuduhum infirada al-haqqi bitahrikihim wa taskinihim wa tabarru'i min al-hawli wal quwwati wa fala ya'maluna illa billahi wa la yarawna li anfusihim amala. Ikhlas orang yang hampir kepada Allah Ta'ala. Al-muqarrabun, orang yang hampir diri kepada Allah Ta'ala, itulah mereka menyaksikan, penyaksian mereka menyaksikan, merasakan dalam hati mereka Allah Ta'ala sahaja yang mentadbir urus mereka, menggerakkan mereka, mendiamkan mereka, dan mereka merasakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Mereka itu melakukan amal ibadat dengan Allah billah, dan mereka tidak melihat mereka mempunyai amalan untuk disandarkan kepada mereka. Tak ada kelebihan kepada mereka. Nampak semua tadbir Allah. Nah, semuanya Allah Ta'ala mengurus dengan urus tadbir Allah, merasa dengan kesan daripada kudrat iradat Allah Ta'ala. Bukan maksudnya mereka itu merasakan mereka itu tidak mempunyai kehendak. Tak. Bukan mereka itu seperti Jabariyah. Semua Allah Ta'ala buat, ni Allah Ta'ala buat. Bukan. Mereka itu tetap dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan manusia, makhluk itu mempunyai usaha dan ikhtiar. Tetapi kekuatan tauhid yang dimiliki, yang dirasai oleh seseorang itu melihat, sangat merasa sedar bahawa Allah Ta'ala yang mentadbir dan kudrat iradat dia. Dia melihat segala yang berlaku tu, melihat kesan dan mentadbir kudrat iradat Allah Ta'ala. Zahirnya tetap dia berurusan dengan sunnatullah. Orang tanya ni siapa makan? Saya makan. Siapa buat? Saya buat. Itu awak buat, kenapa awak buat tu? Itu biasa. Itu syarak. Tapi pegangan tauhidnya, pandangan mata hatinya merasakan dengan yakin dan jelas kesedaran ingatan dia bahawa Allah Ta'ala yang mengurus tadbir semua sekali. Tidak bergerak satu pun kalau Allah Ta'ala tak izin. Dia merasakan itu. Setiap perkara yang bergerak tu, segera dia merasakan Allah Ta'ala yang mentadbir, menjadikan dia itu bergerak. Dia melihat tadbir Allah Ta'ala, merasakan tadbir Allah Ta'ala berlaku pada benda tu. Perasaan je. Itu perasaan. Perasaan itu yang dikatakan syuhud. Ataupun diterjemah dengan makna melihat. Diterjemah dengan makna hati melihat. Hati melihat bukan melihat Allah Ta'ala. Melihat kesan kesempurnaan Allah Ta'ala tu, kesan kudrat iradat Allah Ta'ala tu yang mentadbir. Allah Ta'ala mentadbir alam ni, mentadbir semua makhluk ni. Itu dilihat tu, bukan melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak dapat dilihat di atas dunia ni, di akhirat saja boleh dilihat. Dah. Itu pun bagi orang mukmin saja. Di atas dunia ni, tidak ada seorang pun boleh melihat Allah Ta'ala sama dengan mata kepala ataupun mata hati. Tidak boleh melihat Allah Ta'ala. Dah, orang kata, dan kita baca dalam kitab tasawuf tu, Allah Ta'ala dapat dilihat, aku melihat Allah Ta'ala dengan mata hati. Melihat dengan makna syuhud. Dengan makna seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarahu, ka'annaka. Seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Kamu merasakan tadbir urus Allah Ta'ala, kudrat iradat Allah Ta'ala, kesan kudrat iradat Allah Ta'ala dalam segala apa yang berlaku di alam ini. Bila kamu merasakan itu semua daripada Allah Ta'ala, bila kamu lihat yang berlaku itu bersertanya, mari perasaan ingatan bahawa Allah Ta'ala yang mentadbirnya, lalu kamu merasakan seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Perasaan kita bahawa Allah Ta'ala tadbir segala yang berlaku ni dengan kudrat iradatnya, dengan kehendaknya dan pilihannya. Perasaan kita terhadap perkara itulah yang dikatakan seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Sedangkan bukan kita lihat. Kan? Itu dia. Contoh, awak tengok pokok bergerak. Dahan pokok bergerak tu. Yang sedang bergerak tu. Ataupun dahan pokok yang sekarang tu duduk begitu. Yang duduk begitu. Dia boleh duduk begitu tanpa tadbir urus Allah Ta'ala dengan kudrat iradatnya yang menjadikan dia boleh duduk dia begitu. Walaupun sesaat kalau Allah Ta'ala tidak tadbir dengan kudrat iradat dia, tak ada benda tu. Tidak akan wujud dahan yang begitu rupa. Walaupun tidak bergerak. Maksudnya,
dahang pokok yang sedang berduduk begitu tu mesti ditadbir oleh Ta'ala sekarang ni. Dan kudrat iradat dia. Nah, ni. Yang ada ni. Papan tanda, papan putih ni. Duduk begini ni, mesti ditadbir oleh Ta'ala sekarang ni. Kalau dia tidak ditadbir dengan kudrat iradat Allah Ta'ala, dia tak boleh lekat begini. Tak ada pun. Dia tak boleh bercantum ini. Hilang, tak ada. Tanpa kudrat, tanpa tadbir kudrat iradat Allah. Itu bila kita rasa. Kita faham ni kan? Tapi bila kita rasa begitu, perasaan tu rasa jelas, kelihatan bahawa Allah Ta'ala sedang mentadbir. Ya, perasaan yang jelas merasakan Allah Ta'ala sedang mentadbir itulah yang dikatakan ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu melihat dia. Kan? Itu maksudnya bagi maka ikhlasul muqarrabin ini. Gitu katanya. Itu tingkatan ikhlas. Mungkin kita tak faham sebab apa? Sebab kita duduk situ. Kita tak duduk situ. Kalau kita duduk situ, baru kita nampak apa maksud dia. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Yang tak? Ya. Okey. Mula-mula kita buat ibadatan tu kita ikhlas dah. Pertama sekali kita tanya, apa makna ikhlas? Ikhlas tu maksudnya lillahi ta'ala. Ambil tu yang mudah. Nah, kerana Allah Ta'ala je. Aku buat ni kerana Allah Ta'ala je. Bukan kita sebut, hati kita rasa gitu. Aku nak Allah Ta'ala je. Begitu. Kalau hati kita rasa masa kita aku buat ni aku nak Allah Ta'ala je. Untuk Allah Ta'ala je. Gitu. Itu rasa kita. Bukan kita kata, bukan lillahi ta'ala, usolli lillahi ta'ala. Tu sebut mulut. Hati ni. Kerana Allah Ta'ala je. Kita bila kita buat sembahyang, kita tak beri tumpuan pada itu sebab kita rasakan sebutan tu sunat. Lillahi ta'ala sunat. Yang wajibnya, usolli fardu zuhur. Lillahi ta'ala sunat. Maka, usolli fardu zuhri. Kita hanya beri perhatian kepada usolli fardu zuhri. Arba'an raka'atin. Lillahi ta'ala tu sambil-sambil. Lalu dalam hati pun kata, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Lillahi ta'ala tu duduk timbul. Sebab apa? Sebab sunat. Sedangkan dia tu tuntutan yang wajib. Walaupun sunat dari sudut fiqh sebut, tapi wajib dirasai. Allah, kan Allah je ni. Gitu. Allah yang kena. Gitu. Kita pun belajar. Belajar ni, ikhlas saya belajar ni. Belajar ni, Allah je nak. Kan Allah je ni. Untuk Allah je ni. Okey, betul dah tu. Ada dah ikhlas tu. Ke hak tu pun tak timbul mana. Sebab kita tak beri perhatian kan. Sekarang ni kena timbulkan perkara tu. Perasaan tu. Allah je. Kerana Allah je. Maksudnya untuk Allah je. Hanya untuk Allah saja. Aku buat ni hanya untuk Allah. Hanya untukmu. Okey. Lepas tu, kita semayang dah hanya untukmu dah ni. Hanya untuk Allah je. Mari perasaan. Mas bukan atas? Nama? Fazli. Fazli ya. Fazli semayang. Marilah tengok. Ada seorang tengok. Mana? Mas bukan atas? Amirah lalu. Betul lah Fazli semayang tu Amirah lalu. Fazli berkata, Amirah lalu. Dalam hati Fazli tu cerita. Dia tengah semayang ni. Marilah. Perasaan. Wak lama sikit lah. Wak lama sikit lah semayang. Kira-kira biasa semayang 2 minit je. Tapi wak lama semayang kira-kira biar dia nampak warung sikit ni. Bagi contoh. Marilah perasaan tu. Maka perasaan tu masa kita semayang perasaan tu tidak dinilai dah Allah Ta'ala. Maka kita kena backi semula. Mari ingat semula. Kalau kita sedar perkara tu, kita kena tolong. Mungkin kita tak sengaja. Ataupun bukan kita nak, kita paksa-paksa ataupun kita ingat-ingatkan dia. Tapi, dia mari sendiri. Kita tolong. Tolong. Ingat semula. Hanya untuk Allah ni.
Nah, lalu kata ulama, mudah-mudahan bila ada selang-seli hak kerana Allah Taala, hak bukan hak Allah Taala tu, mudah-mudahan bila banyak hak kerana Allah Taala tu, diharapkan Allah Taala terimalah ibadat kita. Begitu. Tapi kalau dari mulanya Allahu Akbar, payah kan orang kata kita malah pula lagi. Oh, kita biasa malah mayang. Tapi malu kau orang kan, ya mayang. Kalau kawan-kawan ada ni sebetulnya serombongan kan. Allahu Akbar mayang sana. Tak ada apa kan. Dari awal dah kita rasa bukan Allah Taala. Nah, malu ke kawan ada? Kita buat ibadat malu ke kawan. Orang lain beri belaka hadiah sepasen seorang, RM1 seorang. Kita ada duit. Ada RM50. Oh, ada RM50 sekeping je. Lepas tu pula, kawan-kawan beri RM1, malu duk tak ada kan. Beri ikut RM50. Beri juga RM50. Hati tak apa beri RM50. Tahu? Tapi oleh kerana dah RM50 sekeping, kau tak beri, tak beri no. Ambo. Panjang Islam saja je. Orang minta sedekah tak beri. Sebagai contoh, bukan. Sebagai contoh. Maka kita rasa ikhlas tak? Tak ikhlas. Memang tak ikhlas. Kalau boleh tak mau beri. Dah RM50. Sesa atau RM10 lah. RM50 banyak tak? RM10 je. Orang bagi RM1, kita nak beri RM1 tapi tak ada RM10. Malu orang, takut kata tak beri juga RM10. Nak beri 10% malu sangat. Ada 10% tapi malu sangat. Tak tergamuk rasanya. Okey, baru kata 10%. Orang lain RM1 dah ke? Mungkin kita rasa begitu. Itu contoh bila hati itu tidak kerana Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kefahaman dan sebaik-baik kefahaman untuk sama-sama kita menghayati menjadi orang yang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha wa hamilna 'ala najati minha wa min at-tafakkuri fi taraikiha. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Allahumma ij'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman 'alal haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.